Dalam pada itu, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP terus memperkukuh kerjasama strategi bersama RTM menerusi penganjuran program Tadarus dan Khatam Al-Quran sempena Ramadan. Pengerusi LPP Datuk Mahfuz Omar berkata program julung kali itu merupakan langkah baharu memperkasa hubungan antara agensi kerajaan melalui program kerohanian. Penganjuran bersama Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM tersebut bukan sekadar menggalakkan pembacaan Al-Quran, malah menekankan penghayatan serta pembinaan jiwa dalam kalangan peserta. Kita bukan sekadar membaca Quran tapi nak membudayakan penghayatan, pembinaan kerohanian. Sebab pembinaan kejiwaan itu harus ditingkatkan. Bukan sekadar kemahiran, kepakaran dalam bidang teknikal ataupun pekerjaan kita, tetapi kekuatan jiwa itu harus dibina melalui pembinaan Al-Quran. Jadi ini boleh kita sama-sama dalam memartabatkan sendiri institusi masjid kita. Lebih-lebih lagi bila mana kita di Masjid Muhammadi Angkasa Puri berada di dalam kompleks penyiaran RTM, bukan bererti kita hanya melakukan solat saja semata-mata, tetapi kita banyak juga melakukan program-program amal dan juga program-program yang menjadi keberkesanan pada semua orang untuk umat. Terima kasih. Program melibatkan kira-kira 150 peserta Tadarus dan Khatam Al-Quran, di samping 160 penerima wakalah zakat turut disantuni.